Lepas tu kadang-kadang bila ada orang cerita kisah seram dia, macam contoh cerita Cikgu Nina tu, yang dia kata hantu tu keluar, basuh pinggan, makan dengan dia. Yang tu so dia anggap itu adalah cerita fiction saja lah. Kalau kejadian gangguan ni macam ni lah, dia tak nampak pun. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhad Jamal. Okey, baik. Pada malam ini kita akan meneruskan video reaksi seram dan juga misteri seperti biasa, guys. Okey, terima kasih kepada yang mengkongsikan akan perkongsian video dan juga kisah masing-masing kepada FJ. Okey guys, sebelum FJ start akan video reaksi seram ini, okey, FJ pada hari ini tak rasa nak berapa larat sangat, guys. Lagi disebabkan kerana FJ baru saja pulang daripada membuat rakaman video jalan seram di sekitar Kelantan tu lah. Kemudian menuju ke KL begitu, daripada Perak ke Kelantan, Kelantan ke KL melalui Go Musang dan sebagainya lah. Okay, jadi adalah beberapa kejadian sikit lah, tak kata banyak. Okay, adalah kejadian yang berlaku sewaktu membuat video reaksi video jalan seram itu. Dan lepas balik daripada video jalan seram ni, je rasa tak berapa nak larat sangat lagi. Badan sakit-sakit, lepas tu kaki sakit-sakit dan sebagainya. Tak tahu punca lah. Mungkin je fikir kemungkinan adalah mungkin terlalu penat juga, sebab memandu dalam tempoh yang lama. Okay, dan satu lagi, FJ tukar jadual waktu tidur. Sebenarnya FJ kali kekan tiap hari memang tidur awal dan bangun awal, tapi disebabkan kerana nak buat konten jalan seram ni, dah beberapa hari ni memang FJ tidur lambat dan juga bangun macam siang tidur, malam berjaga begitulah. Jadi dia tukar waktu tempoh tidur tu, mungkin yang menyebabkan badan tak rasa nak berapa larat sangat lah, guys. Okay, tapi disebabkan jadi macam ni, FJ pun adalah juga mandi air bidara dan sebagainya, dan kita tengoklah nanti esok kalau semakin okey, alhamdulillah. Okay guys, video pada malam ni, okay, kita satu video ni yang dikongsikan oleh subscriber. Okay, kan AJ dah letak nombor telefon dekat ujung atas tu kan. Itu nombor telefon untuk khas untuk perkongsian orang ramai kalau ada video dan juga kisah seram masing-masing lah. Jadi daripada nombor telefon tersebut, kita dah dapat akan subscriber hantar video dan juga cerita masing-masing lah kepada AJ. Terima kasih diucapkan. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, guys, kita tengok akan video ini terlebih dahulu. Okay, okay guys, kita perhatikan kepada skrin ni lah. FJ dapat message daripada tapi FJ tak save nombor lah. FJ hanya dapat message dan korang kongsi je lah kan. Okay, sebab kalau nak save nombor nanti banyak. Okay, sebab nombor telefon ni memang FJ tak gunakan untuk ni lah, untuk purpose personal lah. Okay, kalau ada orang call, jangan call lah, sebab FJ tak akan angkat lah daripada nombor telefon ni. Just WhatsApp saja. Okay, kalau betul-betul penting baru akan calling lah. Okay, ini perkongsian daripada saudara Bob. Okay, FJ bacakan saja akan dia punya ni dulu, guys. Dia punya caption terlebih dahulu, cerita dia. Lepas tu dia ada perkongsian video kepada FJ lah. Okay, Assalamualaikum FJ. Saya Bob dari Kelang. Saya nak kongsi pengalaman saya masa sewa rumah dekat Pandamaran. Benda jadi tahun lepas. Sekarang saya dah pindah rumah sendiri. Okay, masa rumah sewa tu, pada mula saya dah rasa lain. Selalu ada bunyi barang jatuh sendiri, kerusi ditarik sendiri, pintu bilik diketuk-ketuk masa saya anak dengan wife tidur. TV saya terbuka sendiri. Anak saya pun selalu menangis. Kalau kadang-kadang selalu sebut ada ghost. Okay, anak dia kecil lagi. Saya beli CCTV dan letak kat ruang tamu, nak pastikan apa yang berlaku. Dan dalam CCTV itu, TV saya terbuka sendiri dan ada bayangan gelap depan CCTV. Lagi satu, saya ternampak kelibat anak saya pergi ke toilet. Bila saya tengok, anak saya sebenarnya tengah tidur dalam bilik. Saya tinggal rumah tu cuma setahun saja. Saya buat keputusan untuk terus pindah ke rumah mak saya. Okay, ini gangguan yang diterima dalam sebuah rumah ni lah. Ini bukan rumah Cikgu Nina yang kita viral kan. Ini kisah real, guys. Okay, jadi membuktikan lagi akan kisah yang disampaikan,
Okay, ni video dari CCTV. Nanti FJ review ya. Saya selalu support channel FJ. Okay, sekarang guys bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay. Aku tengah lepak ambil aku kan, dengan bini aku dengan anak aku. Kita ada borak kan. TV dibuka sendiri, Syal. Okay, kita ulang balik guys. Suara tak kuat. Aku tengah lepak ambil aku kan, dengan bini aku dengan anak aku. Kita ada borak kan. TV dibuka sendiri, Syal. TV aku tiba-tiba hidup sendiri. TV tu buka sendiri, sumpah aku cakap Terkejut remote juga aku tak tahu aku letak mana remote. TV aku buka sendiri ni. Oh ni remote. Remote kat sini. Sumpah dah tak lah aku lepak bilik aku. TV aku tu buka sendiri ni. Astaghfirullahaladzim. Sebulan lepas tu, kali kedua kena malam tadi. Footage dari CCTV video yang pertama, CCTV belum ada lagi. Okay. Oh, lepas jadi kejadian tu dia pasang CCTV guys. Time ni aku dah tidur, anak isteri pun semua dah tidur. Tak tahu muzik ni kena copyright ataupun tidak. Kalau muzik ni kena copyright, kita slowkan guys. Dia ada muzik latar kat belakang, kita slowkan sebab dia takut nanti kena copyright guys. Okay, ada TV terbuka sendiri. Okay, TV dia pasang ni RGB jam 23.57 guys. 11.57 minit malam, hampir ke pukul 12 malam ni. Pada tarikh 17 hari bulan 4 2024, tahun lepas guys. Tiba-tiba CCTV dia jadi macam gelap guys. Terang balik, cerah balik. Okay. Jadi slowkan muzik dia guys. Muzik dia ada muzik latar, muzik seram. Takut nanti kena copyright guys. Kita just tengok je video, okay? Macam ada satu energi yang kacau elektronik CCTV ini. Okay. Ini gangguan yang diterima guys. Masa ni aku tersedar macam ada suara TV. Isteri dengan anak tidur kat sebelah aku. Dia pukul 12 guys, dia tersedar. Lagi scary lah sebab dia dah tidur kan. Tengok jam pula. Aku jadi jam kejap. Dia cari remote lah guys, pasal TV terbuka sendiri guys. Okay. Aku tenung je remote tu, fikir benda apa yang duk usik keluarga aku ni. Tiba-tiba jadi macam ni. Dah 2 kali kena. Kalau sekali aku tak apa lagi. Aku dah meremang teruk masa ni guys. Real lah video dia, bukan main-main Tak tahu benda ni macam mana boleh ikut aku dari luar atau memang ada dalam rumah ni. Aku baru setahun duduk rumah ni. Okay, aku dah bersihkan rumah, baca Yasin, azan 4 penjuru, mula-mula masuk dulu. Tak tenang dah aku macam ni, fikir aku ada anak kecil je. Kalau betul-betul benda halus yang ganggu, aku nak minta tolong korang. Kalau ada kenal siapa ustaz yang handal bab-bab ni lah, PM aku je. Ni kat TikTok pun ni, dikongsikan. Okay guys, habis akan video tersebut guys. Okay, macam mana dia buktikan bukan sembang kosong saja, ada evidence video yang di-sharekan kepada FJ lah, akan gangguan yang dialami guys. Okay, kita pause dulu sekejap. Okay, dia tak tahu mata FJ ni hitam kot. Okay, dia nampak bengkak sini. Tak tahu sebab tak cukup tidur ke tak sihat guys. Okay guys, kita sambung akan tanya pandangan FJ Simple, kalau boleh kita tak nak bagi panjang lah akan video ini. Kalau kita tengok daripada caption dia, daripada yang dia message FJ tu, okay, banyak ciri-ciri gangguan lah. Dia kata first,
dia rasa lain ni pun antara ciri-ciri juga, okey, gangguan. Lepas tu dia kata selalu bunyi barang jatuh. Bunyi barang jatuh ni kadang-kadang ada haiwan guys, okey, kadang-kadang ada tikus dan sebagainya. Mak FJ pernah alami perkara ini, okey, barang jatuh sebabkan tikus. Tapi kita tengok kerusi ditarik sendiri. Tak pasti kerusi tu mungkin dia bangun pagi dah beralih tempat ke apa ke, dan pintu bilik diketuk-ketuk masa saya, anak dan wife tidur. Ni pun rare juga ni kan. Pintu bilik diketuk-ketuk ni tak tahulah berbunja. Tak boleh nak kata secara orang kata logiknya macam mana boleh ada benda ketuk pintu bilik. Kalau pintu luar rumah mungkin ada sebab lagi lah. Okay. TV saya terbuka sendiri, yang tadi dia buktikan. Maksudnya brother Bob ni bukan sembang kosong guys. Dia ada evidence yang AJ suka lah, kalau memang dia rakam kan kejadian tersebut. Kadang selalu anak dia sebut ghost. Okey, anak dia selalu menangis dan sebut hantu macam tu lah. Mungkin anak dia cakap bahasa Inggeris kot. Macam anak FJ kan, dia pun cakap bahasa Inggeris juga. Kalau dia nampak sesuatu dia kata ghost. Jadi nak pastikan kejadian ni bukan gangguan, dia beli CCTV dan letak kat ruang tamu. Itu pun salah satu cara guys yang kita nak bukti tu lah. Kita tak boleh nak buat claim kosong. Dia suka lah. Bila sesuatu berlaku, kau ambil video ke, kata try rakam apa jadi kan. Kenapa TV tu terbuka sini. Ini memang yang bagus punya style lah kalau berhadapan dengan gangguan macam ni. Nanti orang boleh tahu apa masalah dia. Dan last kali guys, dia kata lagi satu saya ternampak kelibat anak saya pergi toilet. Bila saya tengok anak saya sebenarnya tengah tidur kat bilik. Ni memang antara ciri-ciri gangguan lah. Jadi berdasarkan yang dia claim tu, banyak perkara yang berlaku dekat rumah tersebut. Dan bukti evidence yang ada, okay, kita simpulkan mungkin 80% gangguan. Berkaitan dengan TV terbuka sendiri ni, sebenarnya memang ada masalah teknikal sebenarnya. TV ada yang boleh terbuka sendiri. Kalau korang tak percaya, korang type kat Google, korang type masalah TV terbuka sendiri. Nanti adalah perkongsian secara teknikal benda tu memang boleh berlaku kat mana-mana jenama TV lah. Dan apa sebab berlaku pun dia beritahu dan cara menyelesaikannya. Maksudnya TV terbuka sendiri ni guys, dia boleh berlaku disebabkan masalah teknikal daripada remote TV, TV tersebut dan sebagainya lah. Maka dia asalnya bukan misteri. Tapi kalau yang menjadi misterinya, TV terbuka waktu tengah malam. Itu yang jadi misteri. Kalau TV tu rosak, dia terbuka pada waktu siang dan sebagainya, benda ni tak jadi masalah. Tapi bila mana dia terbuka pada waktu tengah malam, pada kita nak tidur dan sebagainya, pada pukul 2 pagi dan sebagainya, siapa pula yang buka tu, dan kenapa masalah teknikal ni pandai pula pilih waktu malam. So berdasarkan video yang telah ditunjukkan dan dipaparkan dan berdasarkan kisah yang dia ceritakan, so AJ approve akan kisah ni. Ianya berkaitan kemungkinan adalah gangguan lah. Dan dia pun dia kata dia dah pindah lah daripada rumah tersebut, Alhamdulillah lah. Dan sekarang ni mungkin tak ada sebarang masalah lagi. Okay, terima kasih kepada saudara Bob. Apa pandangan korang berkaitan dengan kisah yang sampaikan ini? Adakah korang percaya ataupun korang masih lagi ragu-ragu akan kisah yang disampaikan? Okay, je lebih kepada macam dia cakap 80% kita boleh trust lah akan kisah dan kejadian yang berlaku ni sebab dia ada evidence dan juga bukan sembang kosong saja guys. Okay, so macam ni kita okey lah, tak ada masalah. Cuma macam dia cakap sahaja, kalau perkara yang melibatkan gangguan ni, dia sebenarnya macam ni saja. Dia tak ada macam, dia tak adalah macam cerita hantu dekat televisyen, dekat filem macam tu. Dia tak ada keluar hantu seketul, cekik orang. Dia tak macam filem guys. Lepas tu kadang-kadang bila ada orang cerita kisah seram dia, macam contoh cerita Cikgu Nina tu, yang dia kata hantu tu keluar, basuh pinggan, makan dengan dia. Yang itu so jangan anggap itu adalah cerita fiction saja lah. Kalau kejadian gangguan ni macam ni lah, dia tak nampak pun, tapi ada perkara yang melibatkan perkara-perkara pelik yang berlaku di dalam rumah. Okay guys, video ni sampai di sini saja guys. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram dan misteri yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.